Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Kita masih berada dalam unit yang sama, iaitu unit yang ke-9, Bendera Kebangsaan Malaysia. Tetapi kita akan pelajari berkaitan dengan sub-unit yang baharu. Jadi jom kita tengok apa yang akan kita belajar pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar dua sub-unit yang baharu. Yang pertama ialah makna, warna dan lambang pada bendera kebangsaan. Dan kita juga akan belajar tentang etika penggunaan bendera kebangsaan. Jadi sebelum tu, jomlah kita kenali dulu identiti jalur gemilang kita ni. Setiap warna dan lambang pada bendera kebangsaan kita mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Sebagai warga negara yang patriotik, kita perlulah mengetahui, menghayati dan menghormati setiap makna tersebut. Jadi jom kita tengok makna setiap lambang dan warna-warna tersebut. Jadi kita tengok dahulu warna merah. Warna merah melambangkan keberanian dan kegigihan. Warna kuning pula melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara. Manakala warna putih pula melambangkan kesucian dan keikhlasan. Seterusnya kita tengok pula warna biru tua. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Dan bintang pecah 14 dan 14 jalur pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi bendera kebangsaan kita ialah lambang kedaulatan negara kita. Justru terdapat beberapa etika penggunaan bendera kebangsaan yang perlu kita patuhi. Etika ini dapat kita tafsirkan dia ataupun bermaksud peraturan yang perlu kita patuhi. Jadi kita nak pasang bendera ni bukan main pasang je tau. Ada syarat-syarat dia, ada panduan dia. Itulah kita panggil dia sebagai etika. Jadi bendera kebangsaan yang dipamerkan atau yang dilukis pada dinding mestilah diletakkan bulan sabit dan bintang pada bahagian kiri. Apabila dipandang dari arah hadapan. Jadi seperti dalam gambar yang kita lihat di sebelah ini, kita lihat bulan dan bintang mestilah berada pada bahagian kiri semasa kita melihat dia di arah hadapan. Ini ialah etika yang betul. Kita tak boleh pasang dia, tak boleh letak bulan dan bintang itu di bahagian kanan. Itu salah. Kalau bagi bendera kebangsaan yang jenis gegantung pula, kedudukan bulan sabit dan bintang mestilah diletakkan menghala ke atas. Manakala jalur dia membujur ke bawah. Kebiasaannya, bendera jenis gegantung ini kita boleh jumpa dia di jalan raya, di tiang-tiang lampu sana. Seperti dalam gambar ni kita tengok. Jadi bulan dan bintang dalam jenis gegantung ni perlu diletakkan di bahagian atas dan menghala ke atas. Dan jalur dia tu ke arah bawah. Ini ialah etika yang betul. Kalau kita nak jadikan dia sebagai latar, boleh tak cikgu? Jawapannya boleh juga. Cuma bendera tu mesti diletakkan lebih tinggi dan diletakkan di belakang orang yang sedang berucap tu. Ini menunjukkan bahawa bendera kita ini sesuatu yang penting dalam sesuatu majlis. Kalau bendera tu diarak dalam pembarisan pula, macam mana kan?
Kalau bendera diarak sebaris semasa perarakan, bendera kebangsaan hendaklah mendahului bendera-bendera yang lain. Perbarisan ni contohnya kalau kita lihat dalam perbarisan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia, yang paling awal sekali, yang paling depan sekali mestilah bendera negara Malaysia. Barulah bendera-bendera yang lain. Contohnya macam bendera negeri-negeri. Okey, di sini kita tengok contoh-contoh bendera yang betul dan bendera yang salah. Yang betul seperti ini, bendera saiz biasa dan bendera yang betul bagi jenis gegantung. Kalau kita nak pasang bendera yang betul saiz biasa dalam keadaan gegantung, kita tak boleh pasang dia macam ni. Ini salah. Dan juga kita terbalikkan dia pun salah. Tak boleh. Ia salah di sisi undang-undang. Kita dikira tidak menghormati bendera kita. Jadi, masa kita nak pasang tu, kita semaklah betul-betul. Kita pasang biar cara tu betul. Jangan kita main pasang je. Okey. Jadi, apa pula yang kita perlu patuhi kan masa kita nak naikkan dan turunkan bendera ni? Jadi, masa kita nak naikkan dan turunkan bendera ni, dia ada etika juga. Jadi, kita tengok dulu. Yang pertama, berpakaian kemas. Masa kita nak naikkan ataupun turunkan bendera, mestilah kita memakai pakaian yang kemas. Kita pakai pakaian baik, yang cantik, yang sopan, supaya ataupun sebagai tanda kita menghormati bendera kita. Selepas itu, yang kedua pula, pastikan bendera tidak meleret ke tanah. Kita kena pastikan bendera kita tu kita bawa dia tak sentuh ke tanah. Yang ketiga pula, pastikan bendera berada dalam keadaan ideal. Bendera yang kita nak pasang tu pastikan jangan yang koyak, yang buruk. Pastikan bendera tu yang cantik, yang dalam keadaan baik dan elok. Yang keempat pula, kita tengok, pastikan tali bendera kuat dan tidak mudah putus. Ini penting supaya bendera kita tu tak tertanggal masa kita pasang itu. Yang kelima pula, bendera hendaklah dinaikkan dan diturunkan secara perlahan-lahan dengan tertib. Kalau kita tengok masa sebelum zaman COVID-19 ni tiba, setiap pagi hari Ahad mesti kita ada perhimpunan pagi kan dekat sekolah. Dalam perhimpunan tu mesti kita akan nyanyi lagu Negaraku. Dan masa kita nyanyi lagu tu mesti kita naikkan bendera. Jadi masa kita nak naikkan bendera tu, kita kena naikkan dia perlahan-lahan. Kita tak bolehlah main laju je kita naikkan dia. Dia ada tertib tu kat situ. Jadi kita kena naikkan dia perlahan-lahan. Dan apabila bendera sampai ke bawah semasa kita menurunkannya, bendera tu mestilah ditatang. Ditatang ni kita letakkan dia dekat atas bahu. Supaya bendera tu tidak mencecah tanah. Dan etika yang terakhir pula kita tengok semasa berkabung. Berkabung ni apa cikgu? Berkabung ni tanda bersedih atas kemangkatan raja ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi semasa berkabung, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya pada awalnya. Tetapi lepas tu kita turunkan dia semula ke separuh tiang. Contohnya macam dalam gambar ni, kita tengok. Bendera ni mula-mula kita naikkan dia sampai atas sekali. Lepas tu kita turunkan dia ke separuh tiang macam ni. Dia sebagai tanda kita sedang berkabung. Okey. Lepas tu, jom kita tengok pula bendera kebangsaan dekat negara-negara jiran kita ni. Bukan negara kita je yang ada bendera. Negara lain pun ada bendera mereka yang masing-masing. Contohnya macam ini. Ada negara Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja. Jadi bendera-bendera kebangsaan mereka ni pun kita perlu hormati sebab kita tak bolehlah nak hina bendera orang lain kan. Lain negara lainlah benderanya. Jadi kita perlu saling hormat-menghormati.
Okey, jadi mengapa kita perlu menghormati bendera kebangsaan kan? Kenapa? Kita tengok kat sini. Yang pertama, sebagai tanda penghargaan terhadap negara. Memanglah kalau kita nak hormat negara kita ni, kita kenalah hormat bendera kita. Yang kedua, tanda menunjukkan semangat patriotisme kepada negara. Sebab kalau kita hormat dekat bendera tu, mestilah kita dapat meningkatkan semangat berkobar-kobar, semangat membakar untuk memajukan negara kita. Dan semangat inilah yang akan memupuk semangat patriotisme dalam diri kita. Dan yang terakhir ialah lambang memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Memang tak dinafikanlah kalau kita lihat dekat mana-mana tempat ataupun contohnya dalam situasi yang macam kita belajar sekarang ni. Sekarang kan tengah musim sukan Olimpik kan, sukan Paralimpik. Jadi kalau kita tengok dekat TV sana tu, kalau Malaysia menang mesti ada julang bendera negara kita. Jadi bendera inilah melambangkan dan mengeratkan perpaduan antara masyarakat kita tanpa mengira masyarakat Melayu, India dan Cina. Jadi bagaimana bendera kebangsaan ni, bendera jalur gemilang kita ni dapat berfungsi sebagai simbol perpaduan? Macam mana kan? Macam manalah bendera kita ni dapat wujudkan perpaduan? Kita tengok dekat sini. Yang pertama, mengukuhkan hubungan perpaduan antara kaum. Yang ni seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ini. Memang tak dinafikan. Lepas kita dah ada hubungan perpaduan, mestilah masyarakat kita dapat hidup bersatu padu. Sebab kita dah saling menghormati, kita bekerjasama, jadi kita dapat mewujudkan persekitaran negara yang aman dan harmoni. Lepas masyarakat dah bersatu padu, dia dapat menerapkan konsep bangsa Malaysia. Konsep bangsa Malaysia ni merujuk kepada negara kita ni ada satu bangsa sahaja. Kita tak terdiri daripada bangsa-bangsa yang berasing. Dan ini akan menghapuskan semangat perkauman antara kaum. Jadi itulah kepentingan mengapa bendera kebangsaan kita ini dilihat sebagai simbol perpaduan negara. Jadi setakat itu sahaja perjumpaan kita pada kali ini. Cikgu harap awak semua dapat ikuti sesi PDP kita sebentar tadi. Jadi sekarang awak bolehlah sambung buat tugasan yang seterusnya yang telah cikgu berikan. Jadi sekiranya awak ada apa-apa masalah, boleh bertanya kepada cikgu. Setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.